Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah iblis yang tidak sujud kepada Nabi Adam dan kisah Nabi Adam yang memakan daripada pohon larangan. Ini dua cerita. So dalam cerita yang pertama, apabila Allah Taala memerintahkan semua malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis enggan. Dan iblis bagi alasan, ana khairum min, aku lagi mulia daripada Adam. Engkau cipta aku daripada api, engkau cipta dia daripada tanah. Di sini iblis telah melakukan kesalahan yang nyata apabila derhaka kepada perintah Allah, tetapi dia cuba nak menjustifikasi kesalahannya. Kerana itu Allah Ta'ala pun halau dia daripada kumpulan yang mulia dan dia mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Berbeza dengan Nabi Adam AS, bila Nabi Adam dan bonda Hawa alaihissalam makan daripada pohon larangan kerana dipedai oleh syaitan, dan Allah Ta'ala tempelak mereka. Kenapa ikut cakap syaitan ni? Bukankah aku dah kata dia ni musuh nyata? So, apa yang Nabi Adam alaihissalam dan bonda Hawa alaihissalam kata? Yang pertama sekali, mereka mengaku salah. Mereka tidak cuba nak menjustifikasikan kesalahan mereka. Yang kedua, mereka menyesal dengan kesalahan mereka. Yang ketiga, mereka tidak menuding jari melainkan ke arah diri sendiri. Kami yang silap, bukan orang lain. Yang keempat, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menangguhkannya. Dan yang kelima, mereka tidak berputus asa daripada pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 5 poin yang segera dilakukan oleh Nabi Adam apabila bertaubat. Ini poin ni kita ambil daripada ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampunkan kami dan merahmati kami, pasti kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Inilah dia adab-adab bertaubat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita sifat Nabi Adam AS ketika bertaubat dan menyelamatkan kita daripada sifat iblis yang tidak mahu mengaku salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, insya-Allah 18 Oktober 2025, hari Sabtu, daripada pukul 8 pagi hingga 10 pagi, kami akan mengadakan temu duga lah untuk pendaftaran baru, kemasukan pelajar baru di Pondok Zaratul Ulum. Itu sebuah institut pengajian agama untuk wanita-wanita muslimah. Sekiranya anda berminat, maka silalah hubungi talian di bawah. Terima kasih. Jazakumullah khairul jazak.